Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua rakyat Malaysia dan juga umat Islam di luar sana. Hari ini Kelab Perwira Malaysia bersama-sama dengan semua rakyat Malaysia yang ada pada hari ini adalah untuk menyokong pembebasan Masjid Al-Aqsa, terutamanya Palestin keseluruhannya. Hari ini Perwira bersama sukarelawan dan juga semua yang ada di sini hari ini ingin menyatakan satu matlamat yang sama, iaitu Palestin harus dibebaskan. Hari ini genocide must be stopped. Sama-sama kita menyokong usaha pembebasan Palestin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita turun untuk tunjukkan solidariti kita terhadap Palestin. Ayuh, kalau anda rasa anda juga sebahagian daripada Palestin, jom turun hari ini dan akan datang. Tolonglah bersama-sama Palestin. Perwira.